Penubuhan pada tahun 2001 oleh sekumpulan pakar dalam industri kecantikan Malaysia yang berazam untuk memperkenalkan produk penjagaan kulit muka dan badan yang berkesan. Mawarni Hassan meneruskan kesinambungan bersama mereka bagi menghasilkan produk kecantikan ini. Pada peringkat awal, produk ini hanya diperkenalkan pada rakan-rakan dan saudara mara terdekat sahaja. Lama-kelamaan, produknya semakin diperkatakan dari mulut ke mulut. Produk Cosmodem didapati amat sesuai pada mereka yang menghadapi masalah kulit seperti lecur dan parut. Atas permintaan pelanggan yang semakin meningkat, syarikat Vanity Cosmeceutical telah membuka pasaran ke seluruh Malaysia, termasuklah di farmasi-farmasi atau stokis-stokis yang terpilih. Memandangkan produk Cosmodem ini telah berada di pasaran lebih daripada 10 tahun, ia telah menjadi pilihan pelbagai peringkat masyarakat baik dalam negara maupun di luar negara. Saya sebenarnya berasal daripada dunia pendidikan. Lepas tu saya masuk dunia korporat sebagai pelatih dan juga sebagai pegawai pengurus dalam sumber manusia. Saya dapat mengajar, dapat peluang di dunia korporat, salah satu bank yang terkemuka, alhamdulillah, syukur dapat peluang tu. Tapi saya telah dalam tu saya dapat banyak pengajaran tentang bisnes, tentang keusahawanan dan juga tentang macam mana untuk mengembangkan diri supaya kita keluar pada zon selesa. Jadi saya beritahu orang, saya bercakap, saya bagi training untuk mereka keluar daripada zon selesa. Jadi saya bila fikir-fikir tu, kenapa saya sendiri terus berada dalam bidang yang sama dan dalam tahap yang saya rasa selamat. Jadi saya telah mengambil keputusan untuk menyahut cabaran sendiri lah, nak kira yang saya bagi pada orang. Saya sahut sendiri dan saya cuba menceburi bidang skincare kerana saya terjumpa sebenarnya brand Cosmodem dan ada peluang untuk saya melabur dalam syarikat ini dan membangunkan atau memajukan lagi syarikat ini. Dalam dunia perniagaan, cabaran dan persaingan di antara pengusaha kosmetik yang lain memang tidak dapat dielakkan. Pada awalnya, produk Cosmodem berhadapan dengan tanggapan pelanggan bahawa jenama tempatan dengan harga berpatutan tidak berkualiti. Namun Mawarni Hassan menganggapnya sebagai cabaran yang harus dibuktikan. Beliau yakin produknya yang baik dan berkualiti pada akhirnya akan diterima pengguna. Vanity mempunyai kilang sendiri bagi memudahkan pengeluaran produk. Berbekalkan 46 kaki tangan pengurusan, promosi dan perkilangan, kerjasama dari semua pihak di Vanity telah menghasilkan 5,000 bungkusan setiap hari mengikut pasaran dan permintaan pelanggan.